Ainul ni bukan jenis yang percaya sangat benda-benda gaib. Bagi dia semua tu mitos je. Tapi lepas kejadian tu, hidup dia memang berubah terus. Cerita ni jadi masa dia ikut staycation dengan kawan-kawan dekat satu hotel tepi pantai di Kuala Terengganu. Hotel tu hotel lama, 4 bintang. Tengok dari luar memang nampak mewah, dalam pun nampak eksklusif. Orang kata dulu masa zaman 90-an, hotel tu antara paling mahal lah dekat kawasan tu. Staycation ni sebenarnya plan si Aziz, kawan baik Ainul. Dah lama plan sebab nak rehat sama-sama lepas kerja gila-gila sepanjang bulan Disember tu. Aziz ajak lagi 2 orang, Liana dengan Mira. Semua geng lama lah masa belajar uni. Sekarang semua dah kerja, jarang sangat dapat lepak sama-sama. Petang tu Ainul sampai lambat sikit, ada hal urgent dekat tempat kerja katanya. Sampai je hotel, Aziz dah siap lah check in. Diorang duduk suite khas tingkat 3, bilik hujung paling last, suite 309. Bilik tu memang besar gila, ada 2 ruang, 1 orang tamu, 1 bilik tidur. Siap ada balcony terus menghadap ke laut. Mula-mula masuk Ainul rasa biasa je, tak rasa seram sangat. Tapi Aziz ada pesan, kalau boleh jangan baring dekat kerusi panjang dekat ruang tamu tu. Staf sini pernah cakap tempat tu lain macam sikit. Tapi masa tu Ainul cuma angguk-angguk je lah. Dalam kepala dia semua tu memang karut. Malam tu macam biasa je, diorang lepak makan KFC, borak pasal ex masing-masing, gelak lah, macam-macam lah diorang cerita. Liana paling awal mengantuk, dia masuk tidur dulu. Mira pun follow tak lama lepas tu. Tinggal Ainul dengan Aziz je dekat ruang tamu. Lepas pukul 2 lebih, Aziz pun cakap nak tidur, dia masuk bilik. Ainul pula masih baring dekat kerusi panjang, tengah scroll TikTok. Kerusi panjang yang Aziz cakap lain macam tu lah. Masa tu Ainul dah lupa terus pasal amaran tu. Lampu ruang tamu tak off sepenuhnya, tinggal satu lampu meja je yang menyala. Tapi bila Ainul letak phone dah ready nak pejam mata, tiba-tiba dia perasan satu benda. Cahaya lampu meja tu mula berkelip-kelip halus. Kejap terang, kejap redup. Mula-mula Ainul ingat ini mesti lampu nak rosak kot. Tapi pelik lah, awal tadi okey je, tak ada pun macam tu. Dia pejam mata, tapi berkelip-kelip tu makin terasa. Mata tertutup pun macam nampak cahaya tu tembus ke kelopak mata. Macam berdenyuk je. Ainul bangun, terus pergi tutup lampu tu. Sekeliling terus jadi suram, tinggal satu cahaya je dari lampu tandas yang terbuka. Cahaya dari dalam bilik air tu sama-sama je. Ainul baring balik. Kali ni memang niat nak tidur lah. Tiba-tiba dia dengar bunyi ketukan, perlahan je macam orang ketuk pintu bilik. Dia terus bangun, pergi ke pintu, tengok ikut lubang kecil pintu tu. Tak ada sesiapa pun. Dia ingat, mungkin aku mimpi kot. Ainul patah balik, baring semula dekat sofa panjang tu. Kali ni dia dah betul-betul letih. Dia baring mengiring menghadap ke balkoni. Lepas beberapa minit, Ainul buka mata perlahan. Dan masa itulah dia nampak sesuatu yang terus membuatkan diri duduk tegak. Sekarang dia tengah menghadap ke arah tandas, bukan arah balkoni. Ainul 100% yakin dia tak berpusing langsung. Dia memang jenis tidur lasak, tapi masa tu dia tak rasa pun badan dia tu bergerak. Jantung terus berdegup laju. Masa tu dia terus rasa mengelabah dan mula baca apa-apa ayat yang dia ingat. Tapi makin dia cuba bertenang, makin kuat perasaan tu, macam ada sesuatu tengah perhati dia dari belakang. Ainul tak pusing, langsung tak berani. Tapi dia tahu benda tu macam makin dekat dan makin dekat sangat dengan dia. Lampu tandas yang tadi malap tiba-tiba berkelip-kelip, macam nak terbakar. Kelip-kelip tu menyakitkan mata. Dan masa itulah Ainul terdengar bunyi ketawa halus dengan nada yang tinggi, macam budak perempuan gelak. Dekat sangat, betul-betul dekat telinga kanan dia. Lepas dengar gelakan budak perempuan tu, Ainul tak tunggu lama dah. Dia terus bangun, masuk tidur dengan kawan-kawan dia. Tapi dalam kepala dah berserabut. Benda tu bukan mimpi, sebab semuanya terlalu jelas dan badan dia masih rasa macam dikepung aura yang tak selesa. Ainul memang pernah rasa seram-seram sikit sebelum ni. Kadang-kadang rumah sendiri pun dia rasa tak best, tapi tak pernah seteruk macam malam ni. Tak tahu pukul berapa akhirnya Ainul tertidur. Ainul terjaga masa semua kawan dia tengah bersiap nak breakfast. Ainul pergi mandi, tukar baju dan buat muka macam tak ada apa-apa jadi. Tapi dalam hati dia dah tekad, lepas check out nanti dia nak cari info pasal bilik ni. Petang tu lepas sampai KL, Ainul terus buat research lah pasal hotel tu. Tapi dekat Google tak banyak pun infonya. Hotel tu ada website, renting pun boleh tahan tinggi, tapi tak ada siapa cerita pasal gangguan dekat hotel tu. Ainul selidik sikit-sikit lagi, scroll, klik, baca komen lama, sampai dia
terjumpa satu blog lama, entry tahun 2011. Blog tu nampak macam dah lama tak update, tapi tajuk ni menarik. Dalam satu entry, penulis blog tu cerita pengalaman dia kerja dekat hotel tu sebagai cleaner. Katanya ada satu bilik dekat tingkat 3 hujung sekali yang selalu jadi isu. Tak pernah ada staf tetap kekal lama jaga bilik tu. Setiap kali ada pekerja baru, lepas seminggu jaga bilik tu je mesti berhenti kerja. Staf lama pun semua tak nak sentuh bilik tu langsung. Diorang cuma cakap bilik tu hawa dia lain macam je. Ada satu cerita yang membuatkan Ainul terus terdiam. Cleaner tu pernah nampak seorang perempuan muda umur awal 20-an berdiri dekat tepi tingkap dalam bilik tu. Tapi masa dia tanya supervisor kata tak ada staf perempuan kerja shift pagi masa tu. Lepas tu budak yang kerja lama dengan dia tu pun buka cerita. Dulu dekat suite tu ada kes budak umur 12 tahun mati lemas dalam bilik air dalam bilik tu. Budak tu terperangkap masa mandi, air tak keluar, pintu pula tak boleh buka dari luar. Masa tu hotel belum ada sistem keselamatan macam sekarang ni. Sejak kejadian tu bilik tu jadi pelik, tapi sebab suite tu mahal, hotel masih sewalah macam biasa. Cuma info sebenar tak ada pun dalam website. Kalau guest ada komplain pelik-pelik, hotel cuma bagi upgrade bilik lain atau terus refund je. Lepas kejadian tu Ainul jadi makin pelik. Lepas balik KL, dia rasa cepat lesu, asyik termenung, tidur malam pun susah. Kalau dia tertidur mesti akan terjaga pukul 3 pagi. Setiap kali bangun, Ainul akan rasa macam ada benda tengah berdiri dekat ujung katil. Benda tu tak pernah muncul dengan jelas, tapi setiap kali dia buka mata, nampak bayangan dekat dinding macam bergerak perlahan. Lepas seminggu, Ainul mula nampak kelibat kecil macam budak perempuan berlari dekat dapur. Tapi bila dia jenguk, tak ada apa-apa pula. Kadang-kadang masa tengah gosok gigi boleh dengar bunyi tapak kaki kecil berlari dekat ruang tamu. Dia try lah buat tak tahu, tapi makin lama makin kerap pula bunyinya. Sampai satu tahap dia takut nak duduk rumah sorang-sorang. Kawan-kawan mula pelik sebab Ainul ni memang jenis cool, tak cepat takut. Tapi lepas balik dari Terengganu tu, dia terus berubah. Ainul tak ceritalah benda sebenarnya. Dia cuma cakap mungkin sebab penat bekerja kot. Satu malam tu masa Ainul baring dalam bilik, tiba-tiba teringat balik suara budak perempuan yang gelak masa dia dekat hotel. Dia mula terfikir, kenapa suara tu bunyi macam gembira, macam tengah main-main. Masa tu dia teringat balik satu benda yang mak dia selalu pesan, bukan semua gangguan dari alam gaib tu jahat. Ada yang cuma terperangkap, tapi bila manusia tak peduli, makin lama entiti tu akan jadi lebih agresif sebab dia orang pun nakkan perhatian. Ainul mula terfikir mungkin budak perempuan tu bukan marah, cuma dia mungkin nak orang tahu yang dia masih ada dekat situ. Esok paginya Ainul nekat. Dia call hotel tu, minta bercakap dengan pengurus. Dia cakap lah elok-elok, minta tolong hotel bagi info pasal suite 309 tu, tapi macam dah dijangka pihak hotel tak bagi apa-apa maklumat pun. Malam tu Ainul buat satu benda yang dia tak pernah buat sebelum ni. Dia duduk tengah bilik senyap-senyap dan minta entiti tu tinggalkan dia. Bukan guna cara pelik atau baca apa-apa, dia cuma cakap dalam hati, aku bukan dekat tempat kau, aku tak ganggu dan aku harap kau pun sama. Aku doakan kau tenang walau aku tak tahu kau dekat mana. Lepas malam tu gangguan pun mula kurang dan sekarang dah lebih setahun berlaku. Ainul pun dah makin okey, tidur tak diganggu, dah tak ada bayang-bayang berlari-lari dah. Suite 309 tu masih wujud, hotel tu pun masih beroperasi lagi, tapi Ainul tak pernah ke sana lagi. Kawan-kawan dia pun tak pernah sebut balik pasal trip tu. Semua macam senyap je. Apa yang Ainul belajar, gangguan alam gaib tak semestinya datang dari tempat seram, kubur atau rumah tinggal. Kadang-kadang hotel mewah yang cantik pun boleh simpan sejarah yang orang dah lupa. Dan yang paling penting, bila sesuatu entiti mula tunjukkan diri, bukan sebab nak ganggu, tapi sebab dia dah terlalu lama tak wujud depan sesiapa.